Aziz, apa yang dimaksudkan dengan maklumat palsu? Ya Zah, maklumat palsu tu adalah satu dia menyebarkan gambar ataupun berita-berita yang palsu lah untuk menghidupkan orang ramai. Oh, faham. Okey, Azhar, apakah maksud penyelewengan digital? Penyelewengan digital ini ialah perbuatan menyalahgunakan teknologi dan media digital itulah kan untuk kepentingan peribadi, seperti menyebarkan fitnah, memanipulasi maklumat atau menutup salah laku seseorang individu. Oh, macam tu. Okey, faham. Bro, kenapa maklumat palsu ni dia mudah tersebar di media sosial? Sebab orang kita ni kita nak share je. Tak tengok pun maklumat tu sahih ke tak. Sebab dia pun macam keluar macam pasal Palestin berasa simpati. Oh kena share ni. Tapi sekarang kan sama AI. Lepas tu dia tak tahu betul ke tak tu. Betul kan. Noah, macam mana maklumat palsu ni boleh dikaitkan dengan isu rasuah? Maklumat palsu ni sering boleh dikaitkan dengan isu rasuah kerana pegawai atasan mengubah cerita sebenar. Contohnya, satu pegawai memutarbalikkan cerita untuk mencantikkan keadaan. Tak nak bagi rasuah, tak nak bagi perasuah tu nampak dibaikkan. Satu, Fauzan, apakah kesan penyelewengan digital terhadap individu? Kesan dia terhadap diri individu, seseorang itu mungkin akan mengalami tekanan emosi, hilang kepercayaan terhadap masyarakat dan menangguh kesan undang-undang negara. Betul. Apakah peranan penting integriti dalam dunia digital ni? Integriti ini penting untuk memastikan seseorang itu bersikap bertanggungjawab, jujur dan beretika dalam menghasilkan dan menyebarkan maklumat. Faham. Ya, apakah kesan terhadap masyarakat tentang isu penyelewengan digital? Kesan penyelewengan terhadap masyarakat ni ia boleh menimbulkan salah faham dan dia akan menyebabkan dan melemahkan nilai integriti dalam institusi. Oh, maksudnya dia akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap satu institusi ya? Ya, macam tu. Aziz, apakah langkah untuk mengelakkan penyebaran palsu? Langkah untuk mengelakkan penyebaran palsu ni, yang pertama, kita kena merasa sama ada berita tu sahih ke tidak. Yang kedua, kita kena berfikir dulu kesan selepas kita share tu adalah buruk tu benar. Itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya sendiri yang melihat video daripada kumpulan Haziq Akad ini, saya belajar cara macam mana kita nak mengatasi maklumat palsu ini. Dengan bila saya dapat belajar cara mengatasi maklumat palsu ini, hikmahnya kepada diri saya adalah saya dapat tahu nak membezakan di mana yang buruk dan di mana yang benar. Dan saya dapat menolong masyarakat macam mana nak mengeluarkan sesuatu benda itu secara fakta, bukan atau secara mengikut emosi atau melihat kabar angin sendiri. Jadi itu saya punya penyelesaian.